Sila. Saya kira Kota Baru maksudnya dia menyesal lah tentang kenyataannya dia keluarkan dulu. Sebab yang pertamanya kenyataannya dia fitnah pegawai dan juga kaki tangan kerajaan yang ada. APMM tu dia sebut. Masuk pakai kasut lah, pakai selipar lah, nak memberontak lah maksudnya. Dan kenyataannya sangat bahaya lagi. Dia kata kalau dia bawa pistol 36.6. bagi saya cakap dulu. Kalau dia bawa pistol, dia akan tembak. Kemudian kenyataan daripada pedang. Ini yang sangat jahat, sangat biadab. Maksudnya ada usaha untuk membunuh Presiden PAS. Kalau begitu saya nak minta kepada ahli Parlimen Kota Baru Ulu dan laknat juga pedang, kalau boleh mohon maaf. Mohon maaf kepada Tok Guru Presiden PAS, mohon maaf kepada APMM, mohon maaf kepada Menteri, mohon maaf kepada KDN dan juga mohon maaf kepada seluruh masyarakat dan rakyat dalam negara kita ini. Sebab buat fitnah. Buat fitnah sangkaan jahat kepada pegawai dan juga kaki tangan kerajaan yang terdapat dalam negara kita ni. Kalau dah menyesal, kami boleh terima. Mohon maaf sangat-sangat kepada APMM. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Terima kasih kepada Datuk Speaker. Saya tak nak respon apa. Saya nak move on. Saya nak move on. Tak apalah, sifat manusia ni ada khilaf. Kadang-kadang saya pun ada kelapar pandang. Ya, sila. Yang Berhormat Ulangan, sepatutnya apa sahaja pertanyaan itu dihadapkan kepada Yang Berhormat Menteri. Jadi perkara tersebut saya kira bukanlah dihadapkan kepada Yang Berhormat Kota Baru. Jadi saya minta Yang Berhormat Menteri untuk menjawab. Sekiranya tidak ada kaitan, Yang Berhormat Menteri boleh teruskan. Sila. Speaker, saya mohon maaf Speaker. Saya sambut. Saya hadapkan kepada Menteri sekarang ni. 36.6. Saya 36.6. Saya sambut baik. Ini peraturan Dewan 36.6. Peraturan 36 apa Yang Berhormat? Iyalah. Bacalah. Niat-niat jahat. Baca lah Yang Berhormat. Yang Berhormat bangkitkan, Yang Berhormat baca kat saya. So, seseorang ahli tidak boleh mengeluarkan sangkaan jahat ke atas siapa-siapa ahli lain. 36.6. Benda kita tengah bincang dan kita tengok Menteri Dalam Negeri dengan Kota Baru dah salah gentleman selesai. Dia timbulkan provokasi lagi. Yang Berhormat pendang, sekejap. Dia sangka jahat. Tak, kita nak selesai benda ni dengan elok. Yang Berhormat pendang. Kita persepsi sebab untuk makluman Datuk Speaker, Menteri Dalam Negeri ni pun pernah bersama dengan kami. Dia faham culture kami. Jadi kita tak maulah timbul persepsi begini di masa akan datang. Ini jahat ulu laknat ni. Punya jahat tu. Yang Berhormat pendang. Provokasi dia. 36.6. Ni ulu laknat ni. Saya kan dah tegur tadi Yang Berhormat kepada Hulu Langat. Saya anggap perkara itu dah selesai. Yang Berhormat sini bercakap selesai. Minta maaf. Dekat Datuk Speaker. Bukan dekat ulu laknat ni saya tak. Baik. Hulu Langat. Tu Speaker. Tu. Hulu Langat dia cakap tu. Hulu Langat. Hulu Langat. Baik, nama tempat saya tu Hulu Langat. Nanti orang Hulu Langat marah nanti. Yang Berhormat. Itu hari dia sebut apa? Kota apa? Kota Celaka tu dia cakap ni. Ini jahat ni pendang ni. Saya masih sayang lagi dengan Tok Guru Presiden Najadi tu tau. Tak pernah kita nak keluarkan kenyataan untuk bunuh Tok Guru Presiden tu. Walaupun saya dah keluar daripada PAS, tapi hormat kasih sayang saya pada Tok Guru Presiden tu masih ada lagi. Masih menebal lagi. Ini pendang ni. Yang Berhormat. Yang Berhormat. Yang Berhormat. Yang Berhormat pendang. Yang Berhormat. Duduk Yang Berhormat. Duduk Yang Berhormat. Okeylah. Yang Berhormat pendang pun dah mengata pada Yang Berhormat. Dan Yang Berhormat pun dah mengata pada pendang. Saya ingat selesailah. Sila Yang Berhormat. Terima kasih. Datuk Speaker, dia kata apa tadi? Dia kata apa? Terima kasih. Dia kata mulut laknat, dia kata baruah. Saya tak sebut benda-benda tu. Saya salute Datuk Yang Bertuah atas ketenangan dan itu membantu meredakan sedikit. Tapi saya lapang, saya ucap terima kasih banyak Kota Baru. Kita move on. Asal kita boleh memahami bahawa faktanya begitu. Okay, Tapi juga hebatlah Menteri ni. Kota Baru dapat terima. Menteri, kami salute lah dengan Menteri. Jiwa besar lah Menteri ni. Hebatlah Menteri ni. Alhamdulillah. Inilah dia kerajaan madani. Hebatnya kerajaan madani. Bukan macam sebelah sana tu. Cakap fitnah je. Cakap kau hajar. Datuk Yang Bertuah, Batang Sadong menyentuh secara khusus. Batang Sadong ingin tahu
berkenaan dengan dadah dan judi.